Dia nak ayatnya segala-galanya Allah yang menentukan. Kalau kita kuat, dia tidak akan berjangkit. Ataupun kalau tidak kuat pun, kalau Allah tak sebui berlaku, tak akan berlaku. Itu nak menguatkan akidah bahawa Allah yang menentukan segala-galanya, tapi tidak menafikan sebab. Ni hadis ni tidak menafikan sebab. Kedua-duanya kena ambil kira. Kena ambil kira. Riwayat daripada Jabir bahawa Nabi SAW akala ma'al majdhum. Pernah Nabi SAW makan bersama dengan orang yang kena penyakit kusta. Wa qala lahu, dan Nabi SAW kata, kul, makan sekali, thiqatan billah wa tawakkulan alaih, kerana dia yakin dengan Allah dan bertawakal kepada Allah. Aisyah sendiri dia kata, dia ada seorang maula majdhum, seorang hamba yang dibebaskan yang kena penyakit kusta. Aisyah kata, dia makan dalam pinggan aku, dia minum dalam mangkuk aku, dia tidur atas tilam aku tak kisah. Tak ada apa-apa berlaku, tidak kena kusta pun Aisyah. Ini semua dia buat gini ni, ada kena nak rakyat hak sebenarnya yang memberi penyakit gapo Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, mungkin kalau seseorang tu kuat, tubuh dia tu kuat, kita panggil antibody lah, kuat, tak kena juga. Ataupun kita pakai alat-alat tertentu, ataupun bahan-bahan tertentu yang boleh mengawal diri kita, boleh jadi juga tak kena. Itu termasuk dalam sebab-sebab belaka yang boleh dipilih, boleh diambil oleh seseorang itu. Misalnya doktor, orang lain tak boleh. Kalau tak boleh pergi belakang, tak benar dah. Doktor lagu mana? Doktor dia belajar dia cara ni. Kalau orang lagu ni, dia kena basuh tangan dengan air gapo misalnya, dia kena siapkan diri dia lagu mana, dia tahu, dia boleh pergi. Hak ni, hak kata tak boleh pergi ni, orang hak biasa, terutama hak lemah. Takut-takut kena, nanti kita duduk seka bukan-bukan pula. Duduk percaya kuat sangat pula kepada kuman tu yang memberi bekas, yang menyebabkan, yang menimbulkan penyakit pada kita. Sayyidina Umar dan ramai lagi orang salaf yang lain makan sekali dengan orang kena penyakit kusta. Di sini dia kata wa nahwihi, dan seumpamanya, bukan kusta saja, penyakit-penyakit lain pun berjangkit. Gitulah keadaannya. Mereka berpendapat perintah supaya menjauhinya itu sudah mansuh, kata dia. Hak betulnya, kata Imam Nawawi, mengikut kebanyakan ulamanya, tidak mansuh. Hak ni boleh pakai, ni kita kena pakai hak ni, tidak mansuh. Bahkan boleh dijamak di antara dua hadis itu yang nampak bercara. Satu hadis nampak suruh lari, satu hadis menampakkan duduk sekali pun tak ada gapo-gapo. Maksud lari itu molek atas dasar ihtiyat, berhati-hati, berjaga-jaga, bukan sebagai wajib, bukan kata wajib lari. Dan makan bersamanya itu bukan wajib juga, menunjukkan harus saja. Kalau wajib, dia buat semua lah, mestilah, tidak. Begitulah. Lepas tu tentang hukum-hukum yang lain daripada hadis-hadis seumpama inilah, ulama-ulama buat kesimpulan. Misalnya kalau menikah, ada penyakit berjangkit, ada penyakit yang turut lagu tu, boleh kau fasah kalau perempuan? Kalau lelaki, boleh kau cerai? Itu macam-macam lah pendapat. Termasuk belaka lah dalam hak ni lah. Lepas tu dia boleh pergi masjid kau, dia boleh pergi di majlis umum kau, orang-orang yang ada penyakit lagu ni. Itu pun ada dibincangkan oleh ulama. Kebanyakan mereka mengatakan kalau kemungkinan besar menyebabkan penyakit, tak boleh. Kalau kita boleh kawal, tak benar dia pergi, itu lebih baik, patut buat gitulah. Patut buat gitu. Itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Kemudian selepas daripada itu, seterusnya kitab Qatlil Hayyat wa ghairiha. Setakat itulah untuk malam ni. Wallahu a'lam. Untuk makluman minggu depan kita cuti. Semalam tak royak masjid Kota Baru pasal tak pergi uzur. Jadi minggu depan pakat tolong royak lah. Hak masjid Kota Baru tu pun tak ada, sini pun tak ada. Hak hari Sabtu tu minggu depan, insya-Allah lah, mudah-mudahan nanti kita tengok dulu lah. Mungkin cuti juga.
Tapi tak pasti lagi, nanti tengok kecek dipaksi ni. Kalau dia ada mengerti molek benar, itu bahasa nak cuti juga. Wallahu a'lam.